Sana tu. Ni tu Arizona. Tu no. Itulah Genting Highland. Boleh nampak daripada sini, Novo. Pilihan yang bijak. Vina, mari tidur adik. Welcome back to my channel. Lepas sampai by Cik Faiz. Yeah. Bye Cik Faiz. Vina. Belum lagi bye-bye. So kita orang nak pergi KL. Ada urusan sikit. So jom kita orang bawa jalan-jalan. Kita beli air buat dinira. RM5 je. Wow. Akak tu dekat kawasan sini lah. Jantas kan, dekat sini buat dinira RM5 je. Murah juga lah. Kita orang kalau pergi mana-mana, kita orang suka singgah. Sebab air nira ni jarang orang jual. Dekat area-area nak pergi Selangor, Sabak Benar macam gitu, ada benda ni. Minuman ni memang fresh lah. Kita beli 4 ni untuk kita buat bekalan. Vina dah sibuk Petron dulu. Sebelah ada share tengah main dengan PDJ. Kawan gitu. Kawan yang PDJ. Contohnya tengah perangan. Dan pergi beli mainan. Berhenti di highway jap dekat Sabak Benam. Beli mainan kat kedai aku. Ini stok. Kita pergi solat sekali. Ni stok ya. Nanti nak main. Masih on the way. Jadi kita orang banyak stok. Masalah 7 lebih pun sampai dekat hotel. Kita sekarang dekat Masjid Sekincang. Indah. Ada cermin kat sini. Dan dia ada baby ke tandas mesra kat kanak. Dia siap hias lagi. Baguslah masjid macam ni. Masjid Sekincang kan ada. Terus selesa siap ada tu lagi. Apa? Sabun mandi baby. Luas, selesa. Tu ada kat dalam tu ada lapik baby pun ada. So kalau korang nak pergi solat dekat masjid ada baby tu boleh lah. Memang kemudahan dia memang power lah. Kat sini lagi tempat duduk wanita, terus masuk ada ruang solat untuk wanita. Dekat je ada cermin. Setelah ada doa selepas wuduk, cara berwuduk. Okey lah, budak-budak senang. Solat tu pun luas, cantik, bersih. Juga main dinosaurus. Bangun tidur terus main dinosaurus.
kita check in dulu lah. Kita lewat dah, tapi check in dulu. Hello. Saya sewa It's time for BRMB. Airbnb. So supposed to be kita kat atas pergi ambil guide dulu. Ini baru turun. Tapi tak apa ni, dia punya staff dia on the way datang sini. Sebab kita dah park bawah. Dekat Nova Suite. Excited. Ta-da! So kita check in first. Itu tak diam. Dah. Kepenatan. Abina dia tengah excited. Sebelah ada Grand Great Eastern. Just pakai kad. Boleh pakai password. Okay. Cantik interior dia. Okay. Ya, enjoy. Vina dah start. CEO BNB. Ada house tour dia. Ada cabinet, ada TV. Wow, ada view from here. Direct view. Wah. Nampak TRX? Ada ke TRX tu? Mana? Oh, sana. Nargis Stream TRX. Kat sana. Direct view Merdeka Tower. Dia kata, wah cantiknya. Oh, Terima kasih. Baba. Ni ada marble table. Bar table. Cara cantik lah dia punya interior design. Dia ada separate partition so kita on. Ada toilet here. Ada view lah. Boleh turun ni. Tidak boleh nampak. Biar kat sini. Ada shower. Dia tak ada tap. So dia ada sabun mandi, shampoo ada juga. Terus gigi. Okay lah. Sediakan. Nice dah, nice. Dia punya apa? Dia punya dah selekeh lah Cik Faz. Tak make up pun hari ni. Tak lah. So bilik pula. Bui, besar ni ada punya ni best ni. Kalau cermin besar-besar ni I suka. Okay. Wah, ada air lah. Setting dulu. Hari ni cuaca agak panas. Ni ear plug. Dia bagi. Okay. Ear plug. So dia ada macam-macam switch. Okay lah, dia punya susu dah cantik. Sebelah dia ada lampu tidur. Okay. So mesti ada belah tepi meja makeup. Makeup ini penting. Hair dryer besar jugalah. Dapat promo, so tak ingat dah berapa harga. Kena check dekat Agoda lah. Kamu dapat promo. Dia pakai Android TV dan dia ada Wi-Fi. Yes. Okay, nice. Diorang dah prepare bawa any. Dia ada ni, anything boleh call.
Kita nak masuk parking kalau Kalau tetamu sampai, ada tetamu sampai. tadi dia call dekat sini. Oh, okey. Dia cakap tadi. Oh, okey. Faham. So ada air. Sensor. Oh, tu kereta ya. Kita air, ada syurek, adalah ni microwave. Atas ni ada juga pinggan-pinggan mangkuk. Bagi air sangat cantik lah. Bagi cantik sangat. Simple. Bar table ada kat sini. Bilik ni apa? Deluxe room kan? Deluxe room. Dia ada banyak bilik dia. Dia ada banyak. Tapi kita orang ambil deluxe room. Okay, excited. Dia besar. Kat belah sana. Oh, kat belah sana ada shower. Berapa kali I nak lalu sini? Je lah buat korang ronda banyak kali. Okay. Okay lah. I suka dia punya style. Grab je. Sebab tak larat nak turun. Pizza je. Masih sibuk main. Mainan ni semua ada kat sini. Senang. Kasut juga. Kasut yang pakai letak kat loker kat luar. Rak kat luar. Bilik air ni boleh letak barang. Ya, mari jangan sini. Tak boleh. Arah tunjuk kiblat juga untuk dapat view apa lah. Ni view direct. Kita dapat view direct mobil kat tower. Ada lagi view apa tak belah sana. Biasanya tengok apa tak kat show. KCC ni. Sana KCC ni. Untuk siang waktu malam cantik ni. Dekat tingkap boleh nampak. Okay. Oh, boleh dekat lagi. Okay, dah tak payah buka pun tak apa. Ni apa? Ni hospital tu, medical, bilik gampang. Jom lah Fina. Dah lah tu. Kita nak pergi rehat. Wih, sukalah untuk kereta ni keliling. Ada cermin. Okay lah. Jom lah kita. Vina dah. Vina mandi dah tadi kat masjid. Dia seronok sangat. Boleh ikat dah. Tinggi. Cik Faz pun nak pergi. Ada hal. Jadi kita cuba lagi. Ya. Ada boleh main. So dia memang mesra untuk budak-budak lah kawasan dia. So tak bosan lah sebab banyak hari kan duduk sini. Yang ni suggestion lah. Nak senang beli mainan dekat kedai Eko je. Macam-macam pilihan. Tak sama macam zaman dulu susah. Sekarang ni senang. Dapat benda senang, mudah dan agak murah lah. Kita ada banyak tempat untuk budak main. Betul. Tadi kat situ, kat sini pun boleh. Ni bila tutup lampu biasanya tidur di hutan batu. Bila kita orang duduk dekat area Summer Sky, so vibe dia lebih kurang lah. Tapi ni lebih nice lah sebab ni macam design baru kot. I suka lah. I suggest. Cantik. Bagi dia sekali dengan Netflix tahu, ataupun dia sekali dengan internet. Cantiknya
Yang beli kena suruh betang sebab kita ada kad satu je. Kita beli, kita tak nak beli. Panaskan je. Sebab sebenarnya dia urusan sampai petang kan. So dia ada sekejap susu. Ada lebih suci. So ni sarapan Mima. Seronoknya dia. Kat Nova Sud ada apa? PNB. Kira 5 star lah juga dekat KL ni, area KL Ampang. So kat atas ni ada gym, ada swimming pool. Kalau nak pergi naik atas pun boleh. Actually dia ada banyak pilihan juga kat sini. View pun termasuk dalam pilihan juga. Boleh tengok dekat bahagian booking nanti. Macam tu. Hari ni rest day lah sebab kita orang penat sangat daripada semalam. Cantik. Dia ada menara Great Eastern satu. Ini yang satu. Yang kedua belakang kot. 9 minit daripada sini lah. Yellow, orange, okay, red, okay, macam ni, okay, green mana green, sini green, cuba, you counting pula, yellow sini, yellow, pandai, pandai aku tak yellow, macam tu lah nak ibu, yellow. Ini biar ini punya saya kejut tak keren. Hey, cepat. Makan bento. Tunggu Ana. Ada sushi kat belakang, nanti kita makan. Masa Ana sudah sampai. Ana kerja sekarang ni, kita tengah tunggu Ana. Tonoknya. Pergi ambil Cik Ana. Ya Allah, terbalik. Jom. Ana isi. Ana isi. Apa yang tinggi tu? Menara ha? Cepatlah Hana. Buka ni. Di manakah? Macam mana dia buka? Oh, dekat sini kau. Ada seletik lagi tak Alvina? Atas tu, warna pink. Oh, dia ada tu. Okay. Apa yang ada kat sini? Apa yang ada kat sini? Apa? Oh, ini kan tempat masak-masak kan? Seronok macam menyempitkan korang ni je. Dia pun excited je, Vina. Aku pun excited. Macam mana? Warna dia cantik tau. Yang ni nanti. So, jomlah kita support DIY. Okay. Got another? Ikut tu lah. Dia bagi makan. Ada ya jumpa ni ha. Ya, kita nak balik ni. Syuk air. Air dapat. Dapat. Ini colour kaki kan? Kaki. Nude juga. Lawa lah nak. Kena lah dia. Dia tak ada rasa. Bye-bye. Kat sini sekejap lagi. Bye. Bye. Bye dah. Bye. Guna ni kat sana. Kan? Keep tukar-tukar dia punya ni screen. Lah dia tukar jadi lain. Tu this one. Tu jauh di sana. Wah. Nice. Tukar-tukar warnanya. Lah. Dia gambar, dia bukan warna, dia gambar macam tu. Wah, tu tukar lagi.
Dia je. Mana tu? Ni tu Aizoni. Tu no. Itulah Genting Highland. Boleh nampak daripada sini, Novo. Pilihan yang bijak. Vina, mari tidur adik, mari tidur. Kau terbang? Nampak? Pintu, perasaan ke pintu? Ya. Nampak tadi. Habis ni. Sebelah sana. Terlepas. Kat sini view dia lapang sikit, tak banyak bangunan. Itu yang best tu. Korang kalau ada dekat Ampang, bolehlah cari B&B dekat Novels Food. Memang best. Dia antara the best lah. Dia punya view, dia punya pantry, dia punya toilet, semua okey. Kecil apa di sini? Pandangan kota. Cantik. Kedua, kelima baru lah. Baba tu balik. Kita tak kena mak ni. Betul. Kecil. Bye. Elvina dah playtime. Tengok Kak Aisyah pula dah. Hari ni masih bersama Elvina. Cik Fahmu nak iling-iling je hari ni. Korang kalau nak ambil takaful, ambil dengan Encik Asma Zaid Jab. Memang trusted advisor untuk Great Eastern Takaful. Korang boleh hubung by link kat bawah dekat description tau. Kamu ni lah Mina. Play dengan Elvina. Sedapnya air kelapa. Ya. Air ni. Ni tak cawan ni. Ya. Telur. Kita kena buat play lah with Elvina. New segment untuk Elvina boleh? Masak tu ni. Edit files. Pergi mana-mana. Dia nak pergi main. Masya. Ui. Adik. Ibu haus lah nak ayak. Kita orang bawa. Dia buat konsep. So, dia disediakan dekat dalam ni. Turun ni ada tempat bersih. Saja penyeduk senang. Okay, dia nak maintain dia punya kebersihan.
Tidur. Oloh. Dah malam dah. Berangan tidur dah. Uish. Kak, niaga handbag. Kalau korang minat boleh WhatsApp. Nombor dekat description. Ni Cik Faz jual 30 je. This design ribbon. Comel kan? Ada banyak lagi colour. WhatsApp je. Hai. Kita orang dah nak balik hari ke-4. Kita tinggal malam dekat sini. Seronoknya budak kecil ni. So kalau korang datang kat KL, pergi Nova Suite. Nova pula dah. Nova Suite. Memang cantik lah tempat ni. Kat belakang tu. Okay, thanks for watching korang. Stay tune untuk info dan tempat menarik dan berbagai lagi ilmu yang berguna. Bye.